Hai, Jos di sini. Selama berabad-abad, orang percaya mereka tahu bagaimana piramid Giza dibina. Tetapi kini, para saintis mempunyai teori baru yang mengejutkan, yang boleh mengubah sejarah. Temui kebenaran dalam episod The Infographic Show kali ini. Piramid Giza adalah satu-satunya daripada 7 keajaiban dunia purba yang masih berdiri. Dan walaupun selepas ribuan tahun, ia tetap menjadi keajaiban kejuruteraan dan ia dibina tanpa teknologi moden. Tapi bagaimana? Selama berabad-abad, para saintis fikir mereka sudah menemui jawapannya. Tetapi mereka mungkin silap. Bergantung kepada siapa yang anda tanya. Terdapat beberapa teori tentang siapa yang membina piramid. Ada yang mendakwa ia dibina oleh hamba empayar Mesir. Satu teori yang secara meluas dianggap sebagai salah faham. Ada pula yang mengatakan buruh bergaji yang bekerja berhempas pulas setiap hari. Dan ada juga yang menunjuk kepada arkitek serta jurutera elit yang merancang keseluruhan operasi itu. Jawapan sebenar mungkin melibatkan kesemua perkara di atas pada tahap tertentu, dengan satu pasukan besar diperlukan untuk memulakan pembinaan itu. Tetapi selama berabad-abad, para penjelajah dan ahli Egyptologi telah terpesona dengan apa yang mereka temui di dalamnya. Dan salah satu bahagian yang paling menarik ialah betapa besarnya sebahagian daripada blok-blok itu. Banyak blok tersebut mempunyai berat lebih daripada 2 tan setiap satu, dan rasuk granit terbesar di bilik raja mempunyai berat sehingga 80 tan. Bagaimana mungkin untuk membina sesuatu seperti ini tanpa sebarang peralatan moden? Langkah pertama untuk membongkar bagaimana piramid dibina ialah memahami apa bahan yang digunakan untuk membinanya. Banyak struktur mega di seluruh dunia menggabungkan batu dengan bahan yang lebih fleksibel. Tetapi piramid terawal yang dibina semasa dinasti ketiga, keempat dan kelima kebanyakannya menggunakan blok batu kapur yang dipotong dari kuari dan disusun dengan mortar. Granit digunakan khas untuk bilik-bilik utama di dalam piramid. Inilah era di mana piramid Agung Giza dibina dan batu-batu besar yang dipotong kasar itu diseimbangkan dengan teliti menggunakan sejumlah besar gipsum dan serpihan batu. Ia bukanlah agen pengikat sebenar, tetapi cukup berkesan untuk memastikan batu-batu itu kekal kukuh di tempatnya. Masa berlalu dan teknik berubah, tetapi tidak seperti yang anda jangkakan. Pembinaan piramid menjadi kurang mengagumkan dan misteri semasa zaman Kerajaan Tengah. Kebanyakan piramid pada era ini hanya disalut dengan batu kapur dan dibina terutamanya daripada lumpur, bata dan tanah liat. Ini bermakna ia boleh dibina secara berperingkat dari bawah ke atas. Ia hanya memerlukan kerja buruh kasar dan perlahan-lahan dipasang oleh para pekerja menggunakan tangga dan takal. Bata-bata itu hanya perlu sebesar yang diperlukan, yang bermakna batu-batu besar di piramid agung tidak pernah diulang. Dan itu menjadikannya lebih menarik. Sebahagian daripada proses itu ialah menukar gipsum menjadi mortar yang memerlukan penyahidratan batu tersebut. Ini memerlukan sejumlah besar api yang memerlukan sejumlah besar kayu. Mesir tidak terkenal dengan hutan yang subur. Jadi untuk menghasilkan bahan mentah memerlukan penebangan hutan hampir sepenuhnya. Penjejakan kayu itu sebenarnya membawa para saintis menemui bahawa kerajaan lama itu bermula beberapa ratus tahun lebih awal daripada yang mereka sangkakan, iaitu sejauh tahun 2850 SM. Namun, ada juga yang berhujah bahawa ujian karbon ke atas kayu purba itu mungkin tidak tepat. Tetapi ini hanyalah bahagian pertama daripada teka-teki tersebut. Dipercayai bahawa para pekerja menggunakan alat asas seperti pahat tembaga, gerudi manual dan gergaji ringkas untuk membentuk batu-batu besar itu. Dari situ, blok-blok besar itu berkemungkinan dipindahkan menggunakan eretan di atas laluan yang telah disediakan. Kemungkinan besar pasir yang dibasahkan untuk membantu mengurangkan geseran sebelum diangkut dari kuari ke tapak piramid untuk membina asasnya. Dengan perancangan yang teliti, membawa blok-blok itu ke lokasi yang betul adalah mungkin. Beberapa petunjuk pertama tentang bagaimana ini dilakukan boleh ditemui pada monumen itu sendiri. Makam pemerintah atau Gabenor. Dinasti ke-12, Jehutihotep, memaparkan ilustrasi 172 orang lelaki menarik sebuah peluncur besar yang membawa patung besar Firaun. Setengah penyelidik berpendapat orang Mesir mungkin telah menggunakan kaedah buayan, satu idea yang diilhamkan oleh model-model kuil kemudian. Menggabungkan 4 peranti ini untuk dipasang di sekeliling satu blok akan membolehkan ia digerakkan dan meminimumkan tenaga kerja yang diperlukan. Namun ini dipercayai hanya boleh dilakukan untuk blok yang beratnya sehingga 2,5 tan sahaja. Dan ada blok yang jauh lebih besar daripada itu. Kaedah ini mungkin berkesan untuk langkah pertama, iaitu memindahkan blok dari kuari, tetapi ia tidak berguna untuk mengangkatnya ke bahagian lebih tinggi di atas piramid. Sebaik sahaja asasnya siap, setiap langkah menjadi semakin sukar. Dan pada ketika itulah, teknologi perlu menjadi lebih maju.
Untuk sekian lama, teori utama adalah penggunaan tanjakan. Satu sistem mudah di mana blok-blok besar boleh ditolak naik dan diletakkan di atas blok-blok yang sedia ada. Ini memerlukan tanjakan yang kukuh, tangan yang cekap dan sistem tali untuk membimbing para pekerja. Dan di sinilah misteri semakin mendalam. Walaupun tiada sisa tanjakan besar ditemui di Giza, terdapat beberapa bukti kewujudannya di kawasan kuari. Adakah ini bermakna orang Mesir tidak menggunakan tanjakan untuk membina piramid? Tidak sama sekali. Sebenarnya, ahli arkeologi telah mencipta teori-teori unik tentang bagaimana ia boleh dilakukan. Pakar Mesir Purba, Mark Lehner, percaya bahawa tanjakan berbentuk lingkaran akan dibina mengelilingi piramid ketika ia semakin tinggi dan membolehkan pergerakan yang lancar untuk menolak blok-blok ke tempatnya. Namun, ini akan menutupi bangunan tersebut dan menyebabkan ia menjadi jauh lebih sukar untuk mereka bentuk struktur itu dengan tepat. Jelas bahawa sesuatu yang lain diperlukan. Tuil adalah antara mesin terawal yang pernah dicipta, iaitu palang atau batang ringkas di atas satu titik tumpu yang boleh menghasilkan daya yang besar dalam jarak yang pendek. Kaedah ini dipercayai digunakan bersama dengan tanjakan untuk mengangkat blok-blok yang paling berat. Satu teori yang turut disokong oleh Herodotus. Ahli arkeologi telah menemui satu alat yang dipanggil shaduf, iaitu alat pengairan berasaskan tuil yang menunjukkan bahawa orang Mesir Purba jelas telah menguasai teknologi ini. Pakar percaya tuil-tuil ini digunakan untuk mengangkat 3% teratas daripada bahan binaan, tetapi itu merangkumi hampir 1/3 daripada keseluruhan ketinggian piramid. Bermakna mereka masih membawa beban yang sangat besar dan mereka semakin hampir kepada kebenaran. Penggunaan tuil berkemungkinan memainkan peranan penting dalam pembinaan piramid. Beberapa teknik mengangkat blok secara berperingkat sebelah menyebelah dengan menggunakan penyokong kayu atau batu yang kukuh untuk menahan blok tersebut di tempatnya. Teknik lain pula menggunakan tuil yang lebih besar untuk mengangkat batu-batu besar ke kedudukan yang dikehendaki. Kedua-dua kaedah ini adalah kerja yang perlahan dan memenatkan serta menerangkan sebahagian besar reka bentuknya, tetapi tidak semuanya. Tidak kira sebanyak mana saintis mengkaji teknologi tersebut, mereka masih tidak dapat menjelaskan setiap perinciannya. Tetapi jawapannya mungkin datang daripada alam semula jadi. Salah satu alat paling berkuasa dalam pembinaan awal ialah air. Aliran Sungai Nil sangat penting untuk mengangkut bahan-bahan dari kuari ke tapak piramid. Satu kajian pada tahun 2022 menyatakan bahawa paras sungai ketika itu lebih tinggi dan sungai tersebut telah diperluaskan, dan ini membolehkan kompleks piramid Giza dibina. Dan pada tahun 2024, terdapat satu penemuan besar. Imej satelit radar mengesahkan kewujudan satu cabang Sungai Nil yang telah pupus, yang sampai ke dataran tinggi padang pasir barat, berhampiran dengan tapak piramid. Ia disimpulkan bahawa cabang itu mungkin telah pupus akibat kemarau dan penggurunan. Ini mungkin telah digunakan untuk mengangkut bot yang penuh dengan pekerja dan peralatan pembinaan, memberikan gambaran yang sangat berbeza tentang ekosistem Mesir pada zaman kerajaan lama. Walaupun sesetengah ahli teori mengemukakan kemungkinan penggunaan kunci air untuk menaikkan bot dan memudahkan pengangkutan, tiada bukti yang telah ditemui mengenai perkara ini setakat ini. Ini mungkin telah membuka pintu kepada satu teori yang benar-benar baru. Satu kajian baru mengenai pembinaan piramid telah diterbitkan dalam jurnal Nature yang ditulis oleh Dr. Simon Andreas Kuring dari Weill Cornell Medicine di New York. Dan semakin banyak beliau meneliti bukti-bukti itu, semakin pelik ia menjadi. Piramid Agung Giza dibina dalam tempoh kira-kira 20 tahun. Satu tempoh yang kelihatan lama sehingga anda mengambil kira bahawa ia mengandungi lebih 2.3 juta blok batu kapur. Ini bermakna satu blok diletakkan setiap beberapa minit bergantung kepada corak kerja, dan setiap blok ini mempunyai berat lebih daripada 1 tan. Walaupun dengan semua tanjakan dan tuas yang terlibat, ini tetap merupakan satu proses yang sangat rumit dan memakan masa dan akan memerlukan kadar pembinaan yang jauh lebih perlahan. Kiraan matematiknya memang tidak masuk akal. Jadi, pasukan Dr. Skuring mula mencipta satu teori yang benar-benar baru. Pada akhirnya, mereka mencadangkan satu kaedah pembinaan piramid yang menggunakan tahap kecanggihan yang ramai meragui orang Mesir Purba mampu capai. Tetapi sebenarnya boleh dilakukan sepenuhnya dengan teknologi pada zaman itu. Dan semuanya akan dilakukan dari dalam keluar. Sistem itu akan bergantung kepada rangkaian mekanisme seperti takal yang kompleks, digerakkan oleh pemberat pengimbang yang meluncur turun di sepanjang beberapa siri tanjakan. Ini mencipta satu sistem yang hampir automatik, menarik blok ke tempatnya dengan kelajuan yang mengejutkan. Ia juga mendorong pemeriksaan semula lokasi-lokasi utama di dalam piramid seperti galeri besar. Bilik ini sentiasa mempunyai beberapa ciri yang luar biasa, seperti kesan haus pada dinding dan permukaan yang digilap. Ini pada asalnya dianggap hanya sebagai bukti,
lebih ramai orang melaluinya. Tetapi kini, dipercayai ia telah digunakan secara meluas oleh peluncur dan pemberat pengimbang yang mengangkut batu bata. Dan ia mungkin telah menyelesaikan salah satu misteri terbesar piramid. Menurut kajian Dr. Scoring, ruang depan itu telah diperkuatkan untuk tujuan yang sangat berbeza. Ia mungkin menjadi pusat kepada keseluruhan operasi takal ini, berfungsi sebagai titik tumpu yang boleh digunakan untuk mengangkat batu bata yang paling berat. Sistem takal ini akan membolehkan para pekerja melaras tali dari ruang depan, memberikan mereka jumlah daya tuas yang tepat untuk menggerakkan batu-batu yang seberat beberapa tan. Dan semua misteri mula masuk akal apabila anda menukar perspektif. Piramid-piramid itu mempunyai susun atur yang tidak seimbang, dengan laluan dan bilik-bilik yang terletak secara tidak simetri. Struktur yang dibina dari bawah ke atas dengan penuh ketelitian biasanya mempunyai gaya yang lebih seragam. Tetapi dalam kes ini, para perekanya mungkin tidak mempunyai pilihan. Sistem takal itu akan mewujudkan kekangan mekanikal yang menerangkan banyak keanehan seperti permukaan piramid yang sedikit cekung dan tidak rata sepenuhnya. Ia juga menerangkan mengapa blok-blok menjadi lebih kecil ke arah puncak apabila sistem itu menghampiri hadnya. Dan teori ini masih lagi dalam proses pembentukan. Scoring dan pasukannya menghabiskan bertahun-tahun untuk menyusun satu kajian mendalam tentang bagaimana model ini akan kelihatan. Mereka mencipta satu rajah terperinci mengenai sistem takal di ruang depan dan bagaimana ia berfungsi. Ini akan menjadi satu rangkaian besar kayu balap yang dihubungkan dengan tali, menghasilkan tekanan tuil yang sangat besar dari ruang tengah yang akan merebak keluar, membina piramid di sekelilingnya. Dan setiap kali satu tingkat baru ditambah, sistem itu perlu bekerja semakin keras. Untuk mencari bukti bagi perkara ini, mereka memeriksa tanda-tanda kecil yang ditinggalkan di dalam piramid, yang mereka percaya adalah lekukan yang digunakan untuk menyokong kayu balak atau alur tempat tali dipasang. Sekarang, ia hanya tinggal untuk diuji. Struktur besar yang dibina dengan sistem ini memang berbeza daripada apa yang pernah kita lihat dalam sejarah. Mesin yang digunakan untuk menciptanya mungkin tidak mudah untuk diduplikasi. Masih banyak bahagian piramid yang belum dapat dijelaskan, tetapi hanya masuk akal dengan teori ini. Permukaan cekung telah lama menjadi salah satu misteri terbesar piramid dan mungkin dapat dijelaskan oleh takal gelongsor. Tetapi lokasi tepat takal-takal itu masih belum ditemui. Dengan hanya laluan menaik dan galeri besar dikenal pasti sebagai lokasi untuk tanjakan yang menjana daya, pakar percaya satu lagi tanjakan gelongsor diperlukan di bahagian teras piramid yang lebih tinggi, tetapi ia masih belum ditemui. Bata demi bata, piramid itu akan terbentuk. Proses membina piramid menggunakan mekanisme dalaman ini akan menjadi perlahan dan memerlukan ketelitian. Tetapi ia akan menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Jika dibina semula hari ini, ia boleh dipertingkatkan dengan bahan berketegangan tinggi seperti kabel titanium menggantikan tali yang dililit ketat. Namun, dalam banyak cara, prosesnya akan tetap sama, bergantung pada kuasa purba dan bahan mentah. Kerana ada perkara yang tidak pernah berubah dan orang Mesir purba telah mengetahuinya sejak dahulu lagi. Sekarang, pergi tonton 50 fakta gila tentang Mesir purba atau klik pada video ini sebagai gantinya.